Assalamualaikum. Hari ini 17 hari bulan, hari Selasa, bertepatan dengan Tahun Baru Cina. Mungkin hari ini adalah hari terakhir saya main sebelum menyambut Ramadan. Pak Zainal dari Shah Alam, umur 90 tahun, membuat tee off. Pak Zainal ni antara orang yang paling agresif main golf. Jalan macam lipas kudung. Pup. Abang Zahran kita, juga bro Faris kita yang pukul mai jauh gila. Saya dengan Pak Zainal dengan Abang Zahran tak ada main, cuma saya main dengan Faris je. Sebab handicap saya lebih kurang sama je dengan dia. Saya 15, dia 13. Lubang satu par 5, kami sama-sama par. So lubang ni all square, no blood. Faris 3 on 2 putt, saya 4 on 1 putt. Oh, patut lang din. Wah, dia patut lang itu kan. Apa brand patut ini membuat baru? You just bought it. Tak ada. Saya sebenarnya bila practice swing, saya fokus kepada hip saya more rotation untuk saya increasekan sikit saya punya back swing. Sebab masa practice saya memang penuh, tapi actual swing saya tak boleh penuh, tak tahu kenapa. Tak kisahlah macam mana pun, janji bola saya fairway. Dibandingkan dengan Faris, walaupun pukul jauh, bola dia agak liar sikit. Second shot saya dah tepi green dah, senang saya nak chip. Faris dah ke mana-mana bola dia, 3 pun tak on lagi. Senang lah makan dia lubang ni. Yes. Faris 4 on, cuba nak save bogey. Terlajak-lajak. Saya dalam 3 kaki putt untuk par. Senang lah, dah tak goyang. Dekat-dekat je. Itu kan hampir tak masuk. Kalau ni ada hari-hari. Seperti biasa, lubang 3 ni saya akan aiming kanan walaupun pin merah. Sebab dah terbiasakan aim kanan. Kalau pin merah ni, tak kisahlah nak letak kat mana pun bola. Second shot saya senang sebenarnya, open. Tapi tak macam mana tarik masuk bunker. Bunker pula setakat keluar je lah. Mujur lah. Mujur apa? Mujur lah. 10 kaki putt masuk. Sandy par. Faris pun sandy par juga, dia dekat. So, saya still 1 up Faris. Par 3 lubang 4, kami sama-sama 2 on. Sama-sama bogey. So, maintain still 1 up. Lubang 5 ni saya tee off cantik, center of the middle, tapi oleh kerana
Saya main ni dalam hujan gerimis, bola tak jauh mana pun. Second shot jauh lagi dalam 175. Oleh kerana kiri tu ada air, saya aiming lah kanan sikit supaya tak nak masuk air. Miss green. Saya chip okey lah, dalam 4-5 kaki lagi nak sampai pin. Faris second shot dah masuk air dah. Saya kata ini senang dah confirm mamam. Dia 4 on, dia 4 masuk. Alamak, saya kena masukkan ni untuk save par, sebab saya bagi dia stroke lubang ni. Miss, saya bogey, dia bogey. Kalah lah saya. So all square. Tee off saya ngam center right fairway. Second shot pun cantik, pakai 5 wood, letak tengah-tengah fairway. Third shot tinggal lagi 90 meter, confirm naik green. Faris third shot terlajak green. Saya pula letak dalam 5 kaki untuk birdie putt. Sayang betul, miss, keras betul. Saya easy par, Faris bogey. Saya wind up balik. Thank you Faris, dia bagi can. Par 3 lubang 7, kami sama-sama masuk bunker. Saya bunker depan pin, dia bunker kiri pin. Saya bogey, dia pun bogey. Lubang ni kami all square, tapi saya still one up. Oh, cantik. Cek. Faris 3 on kan? 2. Ya, bukan. 2 on deh. Alamak. Lubang 8, tee off saya center of the middle. Bangga betul. Manakala Faris 80 meter depan saya. Makan apa tak tahulah. Second shot kami, dua-dua tak sampai. Saya shot sebelah kanan, dia shot sebelah kiri. Saya chip masuk. Itulah par 5 tadi patut dah birdie dah. Dia bagi kat lubang lain. Apa mak bola tu? Gimana? Faris bila tengok saya dah birdie, dia pun dah confused. Nak chip ke nak putt? Nak chip ke nak putt? Lala dia putt. Tak ada lah.
2 up, 1 hole to go. So last hole dah tak ada apa dah tak ada mana, dah game over. Masih nak hujan balik lah. Tee off saya agak baik, baby fade, center fairway. Second shot dalam 190. Saya gunakan 5 wood. Memang susah nak on. Planning nak letak depan green je. Manakala Faris tee off nak sampai traffic light tu. Second shot dia dalam 100.5 je lagi. Dia senang lah on, pasal distance dah tak berapa jauh dah. Saya kena chip pula. Mujur lah chip saya given. Peras betul lah dia. Dia baca line bagai nak rak untuk birdie 4 water face, tapi miss. Saya takkanlah miss 2 kaki. Setakat ini saja perkongsian saya. Selamat menyambut Ramadan. Terima kasih. Jumpa lagi selepas Hari Raya. From Empang, adik Anthony Kim, Fauzi Zain. Nice shot. From US, Hello. John Ram Jr. From left to right. Dia test memang betul. Okay, fokus. Yes, very good. Alamak Din, tak dekat lah Din. Betul. Dia draw lah Din. From US, J. Tan Sri Akril Sani. Alamak, cantik. Alamak, kick right. Alamak, nampak. Hey, nice. Jatuh sini banyak lah sini. Itulah. Satu grip tu. Okay, let's try back to back buddy. Ah. Aduh. Fokus. Jangan cakap. Saya Jangan tak bersuara. kisah. Saya tak kisah. Jangan bercakap, jangan bersuara.
Masuklah kau. Ah, ni masuk. Oh! Pergi je kat Yan. Okey. Good pa tadi, good pa.